Bila AI bertemu gaya dengan seronok kan? Jadi inilah dia Samsung Intelligent Eyewear. Samsung Intelligent Eyewear ni dibuat dengan kerjasama Google dan ada dua konsep idea yang Samsung tunjukkan masa Galaxy Unpacked. By the way, video ni memang fokus pada fizikal je sebab masa tu kami tak diberi peluang untuk cuba perisian ataupun ciri XR dia. Jadi kami tak boleh nak test software dia. Walau macam mana pun, sesi tu masih bagi kami peluang untuk tengok kualiti binaan dia, macam mana kemasan dia dengan lebih dekat. Dan secara jujur, bila kami dapat pegang model sebenar ni, memang tertarik ya dengan kualiti binaan dia sebab solid, kemas, premium. Senang kata memang rasalah high fashion tag dekat sini. Okey, macam saya cakap tadi, ada dua jenis style. Yang pertama, Gentle Monster. Okey, Gentle Monster ni memang datang dengan vibe yang berani dan modern. Macam anda tengok kat sini, bingkai dia tebal, kemasan berkilat, very Korean look, okey. So, memang nampak macam aksesori mewah lah, bukan hanya cermin mata harian saja. Okey, ketebalan bingkai tu sebenarnya bukanlah dibuat saja-saja untuk gaya semata, tapi lebih kepada nak letak ruang semua komponen dalaman. Macam bateri, papan lita, mikrofon, kamera kecil, dan semua tu mereka susun dengan kemas dalam bingkai tadi. Bahagian depan yang tebal tu pula, dia bagi ruang untuk kamera untuk diletakkan bersebelahan dengan lens. Manakala sensor lain pun ada disorokkan di bawah bersebelahan dengan sisi tu. Jadi nampak lagi clean, nampaklah tak berserabut dan juga dia tak nampak macam satu gadget yang pelik. Dia nampak semula jadi dan senang nak dipakai. Bekas simpanan cermin mata Gentle Monster tu pun memang nampak premium memang matching lah dengan karakter cermin mata tu sendiri. Dalam dia pun kemas, siap ada ruang untuk mode pengecasan dan pusing belakang tu ada port USB-C. Berbeza dengan Gentle Monster, Warby Parker punya version pula dia datang dengan vibe yang lebih minimalis. Macam anda nampak, dia lagi nipis sikit, lepas tu dia lagi clean, very everyday look tau dekat sini. Tapi walau macam mana pun, tetaplah ada teknologi kat situ. Ada pembesar suara, ada kamera terbina, ada sensor dan juga ada butang kawalan untuk cermin mata tu sendiri. Dan semua komponen ni digabungkan dalam design yang sangat minimal. Okey, dan satu lagi perbezaan kat sini, saya difahamkan yang Warby Parker punya version ni dia tak ada bekas simpanan khas macam Gentle Monster. Jadi vibe dia kat sini dia lebih kepada simple dan casual. Okey, untuk spesifikasi cermin mata pintar Samsung ni dia menggunakan chip Snapdragon AR Gen 1, kemudian ada kamera untuk rakaman dan juga analisis visual asas. Maksudnya, apa yang anda tengok, kamera ni pun boleh faham ya. Okey, cermin mata ni juga dia sokong ciri Gemini AI macam terjemahan masa nyata, navigasi, ringkasan notifikasi. Jadi rasa benda ni lagi dekat lah dengan rutin harian kita. Dengan integrasi penuh ekosistem Galaxy pula, anda boleh interact dengan peranti Galaxy lain tanpa sentuh telefon pun. Dan untuk ketahanan, bateri dia boleh tahan hingga 9 jam dengan satu pengecasan penuh. Secara jujur, saya rasa kerjasama Google dan Samsung ni memang tunjukkan pendekatan yang lebih matang untuk bawa teknologi masuk ke aksesori high-end. Dia bukanlah macam headset AR atau VR yang besar tu. Cermin mata pintar ni dia lebih ke arah macam nak jadi sambungan kecil. Bermakna dia bukanlah pengganti tapi pelengkap untuk memudahkan hidup. Jadi itu sahaja daripada saya, Maya. Kita berjumpa dalam video yang seterusnya.